Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang. Cikgu ucapkan kepada para pelajar daripada kelas 2 Kausar. Okey, sebelum kita mulakan kita punya pelajaran pada malam ni, kita mintalah wakil seorang daripada pelajar Kausar untuk bacakan doa. Boleh tak siapa-siapa bacakan? Tak Akmal lah. Akmal boleh buka suara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ta'alaina hibbataka wa shri alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi kulli warhamni wa fa'in wa linu'af wa fa'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah. Amin. Okey, bagus Akmal. Okey, jadi pada malam ni kita akan teruskan pelajaran kita sambung daripada minggu lepas punya. Okey, siapa ingat minggu lepas kita belajar tentang apa? Kata ganda. Kata ganda. Bagus Akmal. Okey, kata ganda. Contoh kata ganda macam mana? Siapa boleh bagi? Kata ganda tu kata yang berulang. Contohnya? Bersama-sama. Bersama-sama. Bagus. Okay, bersama-sama tu dia bentuk kata ganda apa? Okay, jadi kita hari ni kita akan belajarlah bersama-sama, rama-rama. Itu kata ganda jenis apa? Okay, kita teruskan. Okay, cuba tengok gambar awak tu. Cari sikit. Gambar satu. Gambar apa? Rama-rama. 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 Ada nama lain tak untuk rama-rama ni? Ada. Apa dia? Kupu-kupu. Kupu-kupu. Bagus. Ataupun ada juga orang panggil rerama. Kenapa kita panggil dia rerama? Malam ni kita belajar. Okay, yang kedua ni gambar apa? Gambar tu. Tertikus. Tertikus. Betul. Betul. Tertikus. Kenapa nama dia tertikus? Nanti tu teacher akan tunjuklah kenapa nama dia tertikus. Okey, kita tengok yang seterusnya. Yang ni pula gambar 3. Gambar apa ni? Perbuatan apa yang dia sedang buat? Perbuatan. Memberi. Memberi. Boleh. Lebih kurang lagi. Mengagih. Okay. Ataupun bantu. Membantu. Ataupun tolong. Menolong. Okay. Adalia dah masuk. Assalamualaikum Adalia. Lama tak jumpa. Okay. Seterusnya gambar 4. Gambar apa? Sayur-sayuran. Ini tepat sekali jawapannya. Sayuran. Okey, sayuran. Kalau sayur tu ada satu je, kita panggil dia apa? Sayur je. Kalau banyak, kita panggil dia sayur-sayuran. Jadi kata ganda ni sebenarnya ada menunjukkan benda yang satu, ada menunjukkan benda yang banyak. Okey, kita teruskan. Okey, hari ni kita punya objektif pembelajaran ada 2. Yang pertama, awak akan boleh menggariskan sekurang-kurangnya 5 daripada 10 kata ganda separa tunggal dan berimbuhan dengan betul dan tepat. Awak boleh gariskan 5 daripada 10. Latihan tu kejap lagi teacher akan bagi. Cikgu akan bagi. Yang kedua, melengkapkan sekurang-kurangnya 4 daripada 7 tempat kosong menggunakan kata ganda separa dalam pelbagai ayat dengan jawapan yang betul dan tepat. Okey, yang ni kejap lagi hujung sekali kita akan tengok awak dapat capai tak benda ni malam ni. Jadi malam ni kita akan sambung pelajaran kita tentang kata apa? Pembelajaran. Kata ganda. Kata ganda jenis apa? Jenis. Siapa tahu? Dalam ayat yang pertama tu dah ada tulis. Sekurang-kurangnya tunggal dan berimbuhan. Ya, kata ganda separa tunggal 1 dan kata ganda separa berimbuhan 2 jenis. Kita akan tengok malam ni. Okay, kita teruskan.
Okay, kita tengok sikit video penerangan kata ganda ni. Nak tengok boleh? Tak payah tengah bunyi pun tak apa, awak boleh baca. Sekejap, salah tekan. Okay. Awak tengok je. Teacher, video ni tak ada lagu teacher. Tak ada suara. Video ni tak ada lagu sebab teacher play daripada device lain. Tapi nanti teacher akan bagi awak slide ni, awak boleh tengok semula. Oh, faham. Awak tengok dulu. Okey, habis. Tugasan ni tak ada ni buat syarat je. Okey. Jadi berdasarkan video yang awak tengok tadi, awak rasa kata ganda separa tu macam mana? Apakah contoh dia? Teacher ada bagi contoh tadi mula-mula tadi. Yang gambar kupu-kupu. Contoh kata ganda separa. Menggandakan bahagian kata dasar sahaja. Ya, betul. Kata ganda separa, penggandaan separa ialah proses menggandakan sebahagian kata dasar sahaja yang dia terbahagi pada dua, iaitu separa tunggal dan separa berimbuhan yang kita akan tengok hari ni lah. Okey, bentuk dia. Okay, kita tengok kata ganda ni dulu. Kata ganda ada 3. Kita dah belajar minggu lepas kata ganda penuh. Okay, minggu ni kita belajar kata ganda separa, tunggal dan berimbuhan. Dia ada 2 cabang tu kan. Malam ni kita tengok 2. Okay, kita tengok dulu. Kata ganda separa tunggal merupakan proses menggandakan sebahagian kata dasar saja. Contoh, kita tengok contoh terus. Yang ulas definisi ni tak perlu. Nanti awak boleh baca sendiri. Okay, laki. Laki tu adalah lelaki. Ataupun laki tu kalau kita tak nak jadikan dia kata ganda separa, kita boleh jadikan kata ganda penuh. Contohnya laki. Laki. Macam tu. Itu kata ganda penuh. Ulang penuh. Kalau lelaki, ulang separa je. Contohnya yang kedua. Pohon jadi pohon. Ataupun kita kalau ganda penuh macam mana? Pohon. Okay, bagus. Dah nampak faham dah tu. Okay, tikus jadi tertikus. Gelang jadi gelang. Nama dia kata ganda separa tunggal. Dia tak ada sempang. Perasan tak? Kata ganda separa tunggal ni dia tak ada sempang dekat sini. Okay. Terusnya kita tengok pula kata ganda separa berimbuhan. Berimbuhan ni tahu tak imbuhan macam mana? Dia double. Dia ada kata imbuhan dekat depan, dia ada dekat akhir, dia ada apitan, dia ada sisipan. Awalan contohnya berlari-lari. Maknanya imbuhan tu berada di hadapan perkataan. Akhiran sayuran. Kalau apitan maknanya dia ada dekat mula, dia ada dekat ujung. Salaman. Macam raya nantilah awak bersalam-salaman, nangis. Nanti apa gambar. Nanti apa gambar. Okey. Sisipan. Sisipan ni berada di tengah-tengah. Contohnya kejar, mengejar. Apa lagi contoh yang tengah-tengah? Bantu, membantu. Tolong menolong. Bagus. Bolehlah kelas habis awal malam ni. Lama sikit teacher, lama sikit. Okay. Kita tengok contoh tunggal dengan contoh berimbuhan secara sebelah menyebelah. Okay, kalau tunggal, siku jadi sesiku, daun daun,
bukit berbukit, jari jejari. Ha. Jari. Siapa nak baca yang berimbuhan punya? Saya. Boleh? Okay. Awalan. Dimarah-marah setinggi-tinggi teresak-esak. Okay, bagus. Yang akhiran? Saya. Ha. Kenang-kenangan, doa-doakan, rindu-rinduan. Okey, apitan dengan sisipan. Siapa nak baca dua ni? Saya. Lagi. Boleh. Kekuning-kekuningan. Semula? Kuning-kuningan. Kekuningan. Kekuning-kuningan. Lagi yang sisipan? Akmal. Oh, nak baca? Akmal. Tahu menang. Tahu menahu. Okey, bagus. Jadi awak nampak dia punya kedudukan tu macam mana? Imbuhan dekat awal, ujung, apitan dengan tengah. Kalau tunggal biasanya dia ada kat depan je, tapi tak ada sempang. Okey. Bagus. Okey, kita tengok contoh ayat yang mengandungi perkataan tadi. Contoh kata ganda separa tunggal. Siapa nak baca ni? Adin mana Adin? Adin sekejap lagi dia masuk. Saya nak baca. Boleh. Baca ayat yang satu ni, tunggal. Tunggal kan? Contoh ayat. Cecair pekat yang mengalir dari bawah kereta itu masih tidak diketahui puncanya. Okey, bagus. Yang berimbuhan? Saya. Contoh ayat. Nak baca tu? Saya. Okey. Contoh ayat, sejak zaman sekolah, Zarul memang tergila-gilakan Zati. Bagus. Ayat ni boleh disesuailah dengan Rishah. Cuma kita tukar watak. Betul, saya sokong. Okey. Aduh. Semula. Maknanya mana kata ganda separa tunggal dekat ayat nombor 1? Mana? Mengalir. Mengalir bukan. Mengalir. Hampir tepat dekat Cecair. Bagus. I know. Cecair. Kalau yang berimbuhan mana dia punya? Tergila-gilakan. Tergila-gilakan. Ni imbuhan apa? Apitan ke? Awalan ke? Apitan. Awalan. Apitan. Jawapan dia apitan. Sebab ada Awalan. dengan ada kan tu. Okey, bagus. Okey, sekarang kita akan teruskan dengan kita punya latihan yang paling kemuncak lah orang kata. Petikan lemang. Cara buat lemang hari raya kan? Kita tengok. Okay, cikgu akan bagi kamu masa. Masa selama beberapa minit. Nanti cikgu akan minta lah satu kotak ni seorang sebutkan mana dia punya kata ganda separa tunggal ataupun separa berimbuhan. Kita baca dulu tajuk. Kalau perlu teacher scroll ke atas boleh bagi tahu Mana kau siap maju? Tak apa lah. Baca mana satu je? Baca yang daripada Dani Baca Melari. daripada atas, tema, tajuk, lepas tu dia punya penyataan tu. Lepas tu tengok dia punya langkah-langkah tu. Langkah 1, langkah 2. Baca elok-elok. Masa ni awak analisis. Mana perkataan tu? Kejap lagi kita akan gariskan. Teacher tolong scroll. Dah habis. Okay. Okay. Yang lain dah Dah.
Dah siap teacher. Okey, bagus. Kita scroll balik ke atas kita punya ni. Okey, nak minta lah. Bacakan. Siapa nak baca tema, tajuk dengan pernyataan ni? Akmal lah, Akmal. Bacakan dulu. Kita gerak daripada satu persatu. Okey. Tajuk lemak. Tema menimba ilmu, tajuk lemak. Dan dia melayani beberapa nama seseorang. Yang dia menekan papan kekunci. Tiba-tiba dia terlihat blok yang memaparkan cara-cara lemak. Cara-cara membuat lemak. Dia teringat akan ayahnya pernah berura-ura untuk memasak lemang secara bergotong royong. Banyak maklumat dalam blog tersebut. Dani membacanya semua. Okey, bagus. Okay, kita stop sampai situ dulu. Dekat pernyataan tu pun dah banyak dah kata ganda sebenarnya. Betul. Saya. Okey. Sekejap. Banyak. Okey. Mana maka? Okey. Kat mana? Dekat ayat pertama, ada tak kata ganda? Sawang. Ada. Ada sesawang. Sesawang. Okey, sesawang. Sesawang tu apa? Tahu tak? Dia macam aplikasi online. Ataupun bahasa Inggerisnya orang panggil website. Okey, bagus. Ayat kedua ada tak? Ada. Apa? Tertikus. Jarinya menyentuh tertikus. Ni baru je kita sebut tadi. Lagi. Dan menekan Kunci. papan kekunci. Papan kekunci tu apa? Keyboard. Dia keyboard. Ayat seterusnya ada tak? Tiba-tiba Tiba-tiba ni kata ganda penuh yang kita dah belajar minggu lepas. Kita highlight juga. Artinya awak berkesan lah. Cara-cara. Okey, lagi ayat seterusnya. Berura-ura. Ya, berura-ura. Bergotong royong. Bergotong royong. Bagus. Ada lagi dekat pernyataan? Tak ada. Habis dah. Okey, bagus. Okay, kita tengok dekat kotak yang pertama, step yang pertama. Siapa nak baca? saya. Boleh Christina? 1. Buluh yang runcing, panjang dan nipis sesuai untuk dibuat lemang. Buluh itu akan dikerat-kerat mengikut ruasnya. Pepohon buluh senang dicari kerana banyak terdapat di Malaysia. Okey, bagus. Jelas. Okey, buluh yang runcing bla 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 bla. Okey, mana dia punya kata ganda? Dikerat-kerat. Bagus. Dikerat-kerat. Ni kata ganda jenis apa ni? Awal. Betul dah tu? Awalan. Separa tumbuhan awalan. Okay, bagus. Ada lagi tak dalam pernyataan ni? Pepohon. Ni jenis apa ni? Jenis. Dia tak ada dash kan? Maknanya dia separa tunggal. Tunggal tu maknanya dia hadir seorang-seorang je. Macam anak tunggal seorang. Ada anak tunggal ke dalam ni? Ada. Ada. Mesti seronok. Dia jadi anak emas. Best teacher, best. Best kan? Okey, kita tengok kotak yang kedua, langkah kedua. Siapa nak baca? Saya. Boleh? Pucuk daun pisang yang bergulung-gulung amat sesuai untuk membuat lemang. Pucuk daun ini mesti dimasukkan ke dalam buluh kerana buluh ini adalah bahan yang tidak lekat. Daun pisang boleh juga digunakan tetapi mestilah dilayur pada api terlebih dahulu. Okey, bagus. Ni nanti ingat step-step ni. Esok saya buat lemang ni. Ingat kena layur dulu ke api bagi dia lembut. Kalau tak nanti awak punya daun pisang tu patah. Okey. Pucuk daun pisang, ayat pertama. Ada tak kata ganda? Ada, bergulung-gulung. Ada, bergulung-gulung. Ni kata ganda jenis? Jenis awalan. Imbuhan awalan. Pandai. Amat sesuai untuk membuat lemang. Ayat kedua ada? Ada. Ada. Ayat ketiga? Daun. Ada daun. Ada daun pisang. Ni jenis apa? Seorang-seorang?
Ni, Tunggal. tunggal. Ingat ni. Kalau seorang-seorang awak ingat Izara. Mia. Okey. Maknanya separa tunggal. Ada lagi? Okey, tak ada dah. Okay, kita tengok step yang ketiga pula. Siapa nak baca? Boy. Ke boy tu sibuk tu? Putra. Akmal. Putra tak ada. Baik, saya baca teacher, saya nak baca. Nak baca? Boleh. Kak Ainu ke kalau nak baca boleh bagi tahu kan? Asal lemang daripada beras, pulut dan santan untuk mendapatkan rasa gurih. Sebaik-baiknya pulut direndam dalam santan selama 2 malam. Dan jika tidak mampu cukup sehari, beras itu perlu dipastikan sebati dengan santan sebelum dimasukkan ke dalam buluh. Setelah itu, buluh yang telah ditubuh daun pisang ini. Betul? Ayat dia tak habis kan? Tak apa. Awak tengok dekat ayat pertama ada tak? Tak ada. Okay, ayat kedua? Ada. Tapi ada typo sikit. Baik kan? Apa? Sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Sampai situ je. Apa jenis apa ni? Awalan. Awalan sahaja ke? Ya. Apitan. Pandai. Dia jenis apitan sebab se dengan nye. Okey, bagus. Kulit direndam 2 malam, tak mampu sehari. Terus itu perlu dipastikan. Okey. Ada dah. Kat situ sikit je. Okey, yang keempat pula. Mia baca pula, Mia. Boleh, Mia? Boleh. Okey. Semasa membakar lemang, api mesti dikawal supaya lemang tidak dipanaskan terlalu dekat dengan bara api atau kurang elok masaknya. Sebelum memasak, pastikan lemang mesti diteliti dahulu. Kerja membakar lemang ini akan mudah jika kita membantu. Okey, bagus. Ada berapa kat sini? Teacher macam tak nampak banyak sangat. Sikit je. Mana dia punya kata tu? Kata ganda. Membantu. Membantu. Ada lagi yang nampak? Tak ada dah kan? Tak ada. Memasak. Memasak ni. Mana memasak? Kejap, teacher tanda. Sebelum. Membakar. Sebelum? Dan ayat keempat teacher, Itu? Memasak ni walaupun bunyi dia macam pohon, rerama, tapi dia bukan kata ganda. Memasak ni adalah perbuatan, kata kerja. Okey? Awak kena tengok juga dia punya kata tunggal dia tu macam mana. Masak. Biasanya masak ni kalau masak dia tak sesuai. Okey? Jadi satu je kita dapat kat sini, membantu. Ini jenis apa ni? Sisipan. Pandai. Jenis kata ganda separa imbuhan sisipan. Sisipan dia dekat situ. Okey, bagus. Okey, sekarang ni tugasan awak kita tengok balik kita punya objektif pertama tadi. Yang pertama je kita fokus. Gariskan sekurang-kurangnya 5 daripada 10 kata ganda separa tunggal dan imbuhan dengan betul dan tepat. Kita kira dapat tak 5? Paling kurang kena dapat 5. Kalau tak dapat 5, fail lah. Rasa macam lebih. Lebih kan? Cuba kira. Kita dapat berapa? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12. 12 ke 13? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
10, 11, 12, 13, 14, Okay. 14. So lalu awak dapat menggariskan sebanyak 12. Mana nak tulis ni sekejap. Tepi dia. Teacher, I love you. Awak dapat menggariskan 12 kata ganda separa tunggal dan juga kata ganda separa berimbuhan. Jadi tercapai tak objektif pertama? Tercapai lah. Okey. Capai. Jadi untuk
objektif yang seterusnya iaitu objektif kedua, itu kita akan sambung dalam kelas yang lain. Boleh? Okay, sebelum Boleh, kita tamatkan kelas malam ni, apa yang awak dapat malam ni? Boleh tak siapa-siapa bagi orang kata refleksi? Ya. Risha, apa awak dapat malam Kita, ni? kita boleh bezakan kata ganda separa, tunggal dengan berimbuhan. Bagus. Dapat beza kan? Sebelum ni tak tahu kan apa benda tu kan? Betul. Okay. Adalia, awak dapat apa malam ni? Saya dapat separuh je tadi teacher. Ya, awak masuk lambat sikit kan? Walaupun dah masuk lambat tapi awak dapat beza tak benda tu? Dapat. Dia macam tunggal tu macam pepohon. Okey, bagus. Kalau awalan dia macam dikerat-kerat gitu. Betul. Dikerat-kerat. D kat mula kan? Akmal, apa awak dapat malam ni Akmal? Ya teacher apa? Apa awak dapat malam ni? Dapat membezakan antara kata ganda separa, tunggal dengan apa tu? Dengan sisipan. Dengan imbuhan, bagus. Aino okey tak? Faham tak malam ni? Faham. Okey, Mia? Faham. Okey, bagus. Jadi itu sahaja untuk malam ni. Okey, baiklah. Tadi awak dah belajar tentang kata ganda separa. Ada dua, kata ganda separa tunggal, kata ganda separa berimbuhan. Tadi cikgu dah tutup gambar-gambar dan Budin pun dah sebut contoh-contoh kata ganda yang awak telah pelajari. Jadi objektif kedua adalah murid dapat menggariskan sekurang-kurangnya 5 kata ganda separa berdasarkan ketikan, dan yang kedua, murid dapat membina ayat daripada 5 kata ganda tersebut. Dapat? Kita pergi ke aktiviti seterusnya. Cikgu akan berikan petikan. Okey, ada yang belum dapat lagi petikan? Semua dapat? Okey, baik. Sayang. Okey, baik. Dalam petikan tu, okey, awak semua dah dapat petikan. Jadi, cikgu nak minta wakil untuk membaca petikan. Kita gira-gira ya. Dalam tu ada 4 kotak. Jadi, orang wakil. Siapa yang nak bantu dulu? Okey, selamat. Baca dengan jelas. Buluh yang licin, panjang dan nipis jika duduk di kuat lemak. Buluh itu akan digerak-gerak mengikut ruasnya. Tubuhan buluh senang dicari kerana banyak terdapat di Malaysia. Okey, terima kasih Amal. Okey, petikan yang kedua. Kotak yang kedua. Siapa yang nak baca tadi? Okey, terima kasih baca. Aman. Untuk
amat sesuai. Unsur daun ini mesti dimasukkan ke dalam mulut kerana mulut ini adalah bahan yang tidak lekat. Di dalam kisah boleh juga digunakan tetapi mestilah berlayar pada api terlebih dahulu. Dah. Okey, terima kasih. Seterusnya, waktu yang ketiga. Siapa yang nak baca? Okey. Asal lemah daripada berat mulut yang sangat untuk mendapatkan rasa gurih. Sebaik-baiknya mulut direndam dalam santan selama 2 malam. Dan jika tidak mampu cukup hari, beras itu perlu dimasukkan sebati dengan santan sebelum dimasukkan ke dalam mulut. Setelah itu, mulut yang telah ditubuh daun pisang ini. Okey, terima kasih. Siapa yang raya ni memang dia setiap tahun buat demam? Ada yang buat demam? Beli. Buat sendiri. Oh, bagusnya. Siapa yang tak bercampur pakai lemak? Biasa lah kalau orang-orang banyak ni yang buat tak makan lemak, dia makan kuih yang melada. Lepas tu dia makan apa lagi? Apa dia? Tak minyak. Tuang minyak. Semua yang saya enak. Orang tua dia makan lemak. Okey, baik. Angkat tangan kanan, angkat tangan kiri, goyang, goyang, goyang. Angkat tangan kanan, jatuh tangan kiri, duduk diam-diam, jangan bising lagi. Okey, jadi kita dengar pula orang yang keempat. Okey, boleh cuba baca. Baca dengan suara. Okey dah, semua dah baca kan? Sama-sama kawan. Okey, baik. Dalam pendidikan tu, perasan tak ada kata ganda separuh? Perasan. Boleh tak? Okey, dalam masa cikgu bagi dalam 4 minit. Senang sangat. 3 minit dah. 3 minit bersama pasangan kawan sebelah tu. Okey, cuba cari kata ganda separuh yang awak belajar tadi. Gariskan sebanyak yang mungkin. Itu sebanyak pakai gariskan. Kita tengok berapa banyak yang awak jumpa. 4.
Okey, dah. Dah jumpa dah? Okey, cikgu nak minta beberapa wakil daripada pasangan dia untuk datang ke depan tuliskan perkataan yang diumumkan. Okey, kita amal dulu. Okey, yang ni program wakil. Okey. Okey, wakil daripada kumpulan ni satu. Wakil daripada sini. Okey, dah? Dah. Nak? Okey, terima kasih. Jom kita semak, betul tak? Jawapan yang kau bagi. Okey, baik.
Sayang. Ada. Boleh bagi-bagi yang ke mana? Boleh. Okey, baca duduk tegak. Pusing menghadap cikgu. Okey, baik. Terima kasih anak-anak yang komel. Dekat sini kawan-kawan awak dah mengagikan. Dalam pernikahan itu ada dua jenis kata ganda. Kata ganda separa tunggal dan juga kata ganda separa beribuan. Kita tengok. Okey, sebut sama-sama. Betul kata first. Betul. Maksud pandai. Kata ganda separa tunggal maksudnya dia ulang sebahagian kata dasar sahaja. Dia tak ulang semua. Tikul tak. Dia ambil sikit, dia ambil dia tikul jadi. Dia bukan ulang tikul. Yang kedua, dia berdaun ke jejaan? Daun. Banyak. So, dia nak cakap daun ni apa sebenarnya? Daun. Banyak. Daun. Jadi dia daun. Okey, yang ketiga, pohon. Yang keempat, betul ada dalam kunci. Jadi, ada tak yang tak jumpa perkataan ni? Ada tak jumpa? Apa yang tak jumpa? Tak. Itu kata kerja. Okey, jadi semuanya jumpa dah. Jumpa? Kalau jumpa, buat tanda peace. Siapa jumpa buat tanda peace? Nak tengok siapa yang tak buat. Tak jumpa dari F1. Ada jumpa semua. Okey, baik, jaga tangan. Kita tengok tak kata ganda separa beribuan. Okey, sebab sama-sama bantu. Betul tak bantu membantu ni kata ganda separa beribuan? Betul. Sebab dia imbuhan. Mana imbuhan dia? Kalau yang imbuhan dekat dia ke belakang. Ada mic ke belakang? Kenapa? Tengok dia duduk kat mana? Bantu ni. Dekat tengah. Kira kata imbuhan dia tu dekat depan ke belakang. Depan. Kalau belakang macam lari-larian. Kejar-kejaran. Baik. Okey, yang kedua. Berbulu-bulu. Nanti imbuhan ni awal ke belakang ke akhir? Awal. Sebab imbuhan ni dekat bahagian depan. Seterusnya. Baiknya diulang perkataan baik-baik dan ditambah imbuhan. Depan ada, belakang pun ada. Jadi dia awalan ke apikan? Awalan, pandang. Okey, seterusnya. Gerak-gerak. Imbuhan awalan ke apikan ke yang belakang? Berpula-pula. Bergotong royong. Jadi boleh beza tak anak-anak? Alhamdulillah, center satu langkah aktiviti. Kita pergi kepada seterusnya. Okey, baik. Sayang. Okey, sebab kita pun nak hari-hari dah kan. Kita dengar lagu sikit boleh? Okey, cikgu akan bagi awak dengar sebuah lagu. Dalam lagu tu ada kata ganda separa, tunggal dan juga berimbuhan. Jadi dalam kumpulan, dalam kumpulan dengar lagu betul-betul, kenal pasti kata ganda. Lagu kan ada juga tapi kalau nak catch up jadi secara kumpulan dengar lagu, kenal pasti kata ganda, tulis dulu dalam buku. Kejap lagi kita semak kata ganda betul ke tidak ada dalam lagu. Faham? Okey, terima kasih.
Saya pasal lagu Iman Roy dan teman. Dengar? Yang betul dulu, yang pasti dulu, akan dia. Okey, nak tanya kumpulan yang paling ujung ni berapa pasal? Berapa katakan ni? Tak. Dengar? Betul? Okey, kumpulan ni dapat berapa? Katakan dia. 7. Okey. Kumpulan yang ini 7 juga. Kumpulan yang ni 5. Okey. Kumpulan yang ramai ni. Dengar? Okey, kita semak kumpulan yang ada 8. Kita wakil seorang. Ada 8 yang nak mengimak. Okey, kita baca seorang. Okey, yang lain dengar, cek betul tak? Rama-rama, berdua-duaan, rindu-rinduan, okey. Berjanji-janjian, okey. Berkekalan. Ada. Bertanya-tanya, okey betul. Bertanya-tanya ke bertanya-tanya? Bertanya-tanya kan? Okey, bertanya. Okey, oh 5, cakap 8. 6 sampai 8? Sampai 7. Okey, bukan 7, apa yang lebihnya? Lima, okey. Bergila-gila. Rama-rama katakan dia penuh, tapi bolehlah kita nak guna. Rindu-rindu.
jawapan lagi? Betul, benda ada. Bukan saya dapat. Dapat, tadi 5 ni kan? Dah sama dah? Tengok sikit apa yang bukan awak kurang. Okey, cantik. Bukan timbang, menimbang saya. Timbang, menimang. Timbang, menimang. Okey, baik. Saya. Okey, semua dah mudah. Apa yang dah pasti kata-kata. Okey, bila dah tahu kata-kata tu, objektif yang seterusnya boleh dapat mempunyai ayat daripada kata-kata yang contoh tadi banyak kan, 7 ada 6, tapi cikgu nak sebenarnya 5. Pilih 5 buat ayat. Dalam kumpulan Misha buat 5 ayat, sudah siap 5 ayat, boleh pergi ke whiteboard masing-masing untuk tuliskan jawapan. Gedebang, gedebung, gedebang, gedebung, gedebang, gedebung, pecah perut lenggang-lenggung. Dah bergema suara takbir, tiba sudah hari raya. Adik abang lekas siap, tolong bonda masak serba lengkap. Bagai serai kita serumpun, bagai sirih tersusun. Okey, baik. Semua kumpulan dah siap tulis? Berapa ayat awak tulis? 5. Cikgu tengok. 5 ayat. Kat sana pun 5. Ada 5. Dan 5 maksudnya setiap kumpulan berjaya membina 5 ayat berdasarkan kata-kata yang telah awak dah pasti daripada lagu tadi. Bagus tak? Maksudnya awak percaya ayat. Tapi cikgu nak semak satu kumpulan dulu kita tengok betul ke tak kawan awak Okey, kita kat sini. Api tertanya-tanya, mengapa Sofia sangat cantik? Betul lah. 2. Kami bergila-gila untuk menjawab soalan dari Cikgu Ain. Betul ke? Betul lah, bergila-gila. Tapi dari pada, bukan dari. Nombor 3. Mudah-mudahan Zul dan seseorang ikut kekal selamanya. Siapa tu? Okey, tak apa tak, betul lah. Mudah-mudahan. Yang keempat. Ingat? Apik melihat rama-rama di taman yang sangat cantik. Okey, rama-rama ni kata-kata penuh. 5. Kami ternampak 2 orang berdua-duaan di tepi pantai. Betul ke? Berdua-duaan. Betul lah. Berdua-duaan. 2 orang berdua-duaan. Maksudkan siapa yang buat kumpulan ni? Okey, kami yang buat kumpulan ni. Cekak juga kepada kumpulan lain. Nanti awak tingkatan 3, tingkatan 4. Cikgu dah tanya, apa tu kata-kata sebarang? Kita dah. Jadi kata-kata ni memang kita akan guna dalam kalangan, dalam awak jawab soalan. Kan soalan pemahaman memang akan guna kata-kata. Ada tak soalan? Ada. Okey, kalau macam tu kita akan pergi kepada langkah yang seterusnya, iaitu menjawab soalan. Cikgu nak tahu awak faham tak sebenarnya apa yang awak buat tadi? Boleh? Boleh. Okey, baik. Okey, kita telah selesai perbincangan dalam berkumpulan, aktiviti berkumpulan. Okey, seterusnya kita akan laksanakan kuisis. Pernah dengar tak kuisis? Pernah kan? Kita aplikasi kuisis.
main akan jawab soalan. Contohnya, cikgu akan bagikan awak satu seorang kat kita panggil dia cue card. Okey. Jadi bila soalan dipaparkan dekat depan, awak boleh angkatlah kad awak. Kalau A, awak kena angkat. Pastikan angkat A dekat atas. Jadi kalau jawapannya B, awak kena pusinglah B ke atas. Lepas cikgu dah scan jawapan awak kena letak kat bawah lah. Kalau tak jadi bukan, cikgu scan jawapan awak lagi. Jadi cikgu akan scan semua jawapan. Okay, kita dapat tengoklah satu jawapan yang betul, satu jawapan yang salah. Okey. Jadi dekat situ cikgu boleh ukurlah penilaian awak. Awak faham ke tak faham apa yang cikgu telah ajar tadi? Okey. Jadi cikgu dapat ikut nama. Okey, cikgu akan bagi ikut nama. Okey, P1U. Kita tambah dengan depan. Adli, P2. Daniel P3. Naufal Ryan P4. Adik Raikan P5. P2 konsep lah. Pendidik yang pertama sampai dah ke 16. Okey, P6 Ardai. Faiz P7, boleh bagi kat Faiz ya. Faiz Irfan P8. Syafiq P9 sekali. Abdul Halim P10. Imelda P11. Habis sekali nombor P12. Aisyah Khaira dengan Adiana kan? 13 Aisyah P14 Adiana. Tak boleh tentukan sebab cikgu dah daftarkan nama awak dalam quiz. Okey. Okey, dah sedia semua? Okey. Ingat bila dah cikgu dah scan awak letak kat bawah, okey? Kat awak tu. Untuk soalan 1 hingga 5, dia kepada kata ganda separuh. Kata ganda separuh ada 5 soalan, kata ganda berimbuhan ada 5 soalan. Kalau kata ganda separuh tu dia ada 2 je jawapan, A dengan B je. Jadi dia jangan pusing pula C tu. C dengan D. Okey. Apa? Betul. Okey, cikgu buka guide. Cikgu tak ni lagi, cikgu tak masukkan wayar dia. Sekejap ya. Kalau tak nanti kita nampak pula jawapan dia. Okey, kita tunggu kawan. Soalan akan dipaparkan dekat depan ni. Okey, boleh? Nampak kan? Okey, kita dah scan sikit. Start. Okey dah? Okey. Boleh nampak tak depan? Tak silau kan? A dengan B je. 5 soalan ni A dengan B sahaja. Okey, siapa yang dah siap, cikgu akan scan dulu. Boleh angkat. Boleh angkat dari bawah.
perempuan. Okey, dia tak naik nama awak. Apalah, tapi asalkan awak dah dapat tengokkan 1, 2. Okey. Okey, cukup. Okey, ada cikgu nampak ada yang salah tu. Okey. Awak pun boleh nampak kan depan, okey? Okey, yang betul hijau ke kisi? Tingkat tu. Okey, sedia untuk next question. Okey, boleh? Okey. Dah cukup ke 14? Pinang. Okey. Nanti kita tengok, kita cari siapa yang jawab hal dulu ni. Okey, next. Ada yang pegang dulu? Okey. Yang ni. Kalau tak nampak yang ni. Ni gambar basikal. Ni gambar tayar ni yang dalam tu apa dia? Kalau tak confident lagi, jangan angkat lagi. Saya tunggu. Kita ni okey, jantan siapa, jejari apa? Okey, baru 11. Siapa lagi tak? Siapa lagi? Pina. Angkat je, tak dapat. Pina kan siapa? Okey, next question. Okey. Itulah salah sama lah. Ada belum ni? Cikgu dah scan dah awalnya. Tapi dah dulu. Kiri. Okey. Okey, ni mau jumpa semua betul. Mungkin cikgu kena besarkan lagi gambar tu bagi nampak. Takut tak nampak okey. Tu yang salah tadi. Okey. Yang kelima. Lihat sini sikit, okey. Okey, alhamdulillah. Soalan keempat, soalan kelima baru semua betul. Okey. Ada pada? Ada yang dah angkat, okey cikgu sikit. Belum. Baik, tadi awak angkat cikgu ingatkan dah ada depan dah. Okey. Orang dah ada. 3, 4. Dah, jadi dah. Okey, dah. Boleh tengok ya awak punya dah cikgu dah scan ke belum? Dekat depan dia akan naik warna putih. Dah. Siapa lagi yang belum tu? Ada lagi? Seorang lagi? Misal dah siapa? Macam dah ibarat di muka saya semua tak? Betul. Tadi Pak Raja kan? Tunggu dah lagi. Okey. Okey, soalan dia awak confused. Kalau hanya berbual-bual, semua usaha anda tidak akan menghasilkan kejayaan. Okey, sebenarnya kalau hanya berangan-angan. Tu ada angan-angan apa? Imaginate tu kan? Okey.
masa-masa bermain. Lagi sekejap Okey. Dah saya gunakan. Okey. Ni 14. Okey, ada juga. Tak apa, nanti kita bagi latihan dekat dia. Okey. Tak apa, kita tak cari pun. Kita cari yang paling salah je. Okey. Soalan yang ke-8. Pelanggan itu apa? Harga ikan dengan penjual di pasar malam. Pembeli berapa? Jual menjual, jahit penjahit, tawar menawar. Fikir dulu. Okey. Ada yang tak ambil? Tak dekat. Ini paper betul? Kelihatan untuk kelihatan ke? Supaya jauh sangat dia bisa Okey. Okey, soalan ni pun senang. Dia sebenarnya pelanggan itu tawar menawar. Dia memang akan kelirukan awak. Soalan ni dia akan ada jawapan yang akan kelirukan awak. Membeli belah. Okey, membeli belah dengan tawar menawar. Okey, next question. Kita ada 10 sahaja. Okey, boleh baca. Mana yang belakang? Okey, dah. Adalah soalan akhir sekali. Hidup berjiran mestilah apa antara satu sama lain? Bertandang-tandang, berjalan-jalan, bertandang-tandang. Kita pergi melawat. Kita pergi ke rumah dia. Dalam menziarahi, bantu-membantu. Dan ni tadi kata ni berapa? Tapi apa nama? Okey. Fikir dulu. Mari kita cek dulu kriteria keseluruhan. Dah. Senang soalan tu. Okey. Ni. Okey, ni soalan dua terlebih ni. Okey, salah dua terlebih. Okey. Okey, habis dah quiz kita tengok tengok. Okey, wah. Tapi ada player. Boleh dapat tak dapat? Boleh. Okey. Tahniah player 9, player 2, player 12, player 11. Buat satu yang tak jawab, player 13 kan? Yang lain salah. Player 14 dengan 12 ni baca lalat. Sebab kat awal 1 sampai 14 dia dia bagi. Okey. Jadi ada 4 orang lelaki yang bertuah untuk dapat hadiah dari cikgu nanti. Okey. Mestilah ada hadiah dah kita buat kuis. Okey. Boleh cikgu tahu player mana? Sebab
Okey, jadi kita boleh nampak lah ya. Okey, jadi yang bawah ni. Cikgu nak ambil layer 5, layer 10, layer 7, layer 4. Layer kita ambil yang 3 lah. 3 soalan yang salah. Layer 7, layer 10, layer 5. Cikgu akan bagi dia latihan tambahan lah. Untuk dia lebih faham. Untuk dia lebih faham kadang-kadang separuh. Okey. Okey, tak apa. Yang 3 ni cikgu akan bantulah dia. Untuk dia lebih faham dia. Buat latihan. Okey. Layer 5, 10 dengan 7. 3 orang sama. Okey. Okey. Latihan senang je. Siapa tu? Oh, 5 eh? 10 dengan 7 bukan? Okey. Dapat kawan Islam boleh bantu kalau kawan tak boleh. Baca dulu slow. Okey. Boleh buat. Kalau tak boleh, boleh angkat tangan cikgu pergi kat awak. Okey, yang ni. Okey. Yang salah satu 2, yang betul semua. Okey, kita akan buat yang ni. Cikgu akan bagi awak satu teks. Teks pendek je. Kehidupan ni biasa, tapi ada manfaat dalam dia. Okey, tolong bagikan. Tolong satu. Okey, yang lain, cikgu nak awak tulis nama salah subjek tarikh. Okey, dekat tengah ni, kena tulis apa? Biasa dalam peta kuih, kita akan tulis tajuk kat tengah. Tajuk apa? Okey, kita tidak tulis tajuk dekat depan. Okey, kan dalam bulatan ni tulis kata ganda. Okey. Siapa yang dapatkan tadi? Cikgu nak awak cari kata ganda dalam ni, awak tulis dekat sini. Sebanyak mana yang awak jumpa, awak tulis dekat dalam ni. Okey. Boleh baca petikan tu? Okey. Kalau salah, kena latihan tambahan lagi. Mana siapa lagi? Dia boleh tanya apa? Mana? Tak bagi lah. Bagi baca dulu. Ini betul. Biasanya kalau kat asrama lah banyak sebab tilam-tilam tu dekat luar. Tu pijak kita duduk dekat situ. Apa? Lagu pun sebut Lagu tu lagu. Oh, kalau mana saya lagu? Lagu. Jadi lagu. Jadi lagu kalau kita kata yang separa. Kalau lagu, dia cerita. Okey, siapa yang tak boleh angkat tangan. Kita tanya. Kekabu, yang bantal waktu kekabu. Pokok kekabu tahu, yang ambil kekabu putih tu kita letak dalam bantal. Kalau orang main untuk bantal tu kekabu keluar. Benda warna putih. Tu dia, kedai. Betul, pandai sekali. Itu kata ganda dia. Dekat tengah, kalau kita buih tengah itu kata ganda, tajuk dia. Siku dia, sesiku ni dia macam sesiku L. Macam tukang buat kerja tu kan, tahu kan? Okay, sampai-sampai tu cikgu kutip lah, cikgu punya ni. kita pakai tu. Bagi. Ini kan kita punya. Ada yang dah siap, nak lagi tak kerja? Kita tak pakai? Nak lagi kan, baca-baca. Ini punya. Ini cikgu nak pakai. Belum lagi siap. Kejap lagi cikgu ni. Siap dah? Bagus. Yang latihan
Siapa ni tadi? Bagi? Ni. Tajuk. Tajuk kita kata ganda. Ingat kan macam mana cara nak cari? Tengok. Pandai. Betul. Dia mesti ada tanda sempah. Tengok ni punya. Okey, betul semua. Ni awak jenis ni. Yang nombor 6 dengan nombor 3. Cuba tengok balik soalan ni. Membuat saraf. Apa yang biasa membuat saraf? Tengok. Apa dia? Ada nak tanya ke? Betul? Ni dalam dia satu. Ya, betul. Kata ganda. Sebab kalau kita guna peta kuih, tajuk dia dekat tengah. Dia sebenarnya peta writing ada 9. Tak apa, dia guna data satu per satu untuk awak. Dia sebenarnya awak guna je untuk buat data. Ni cikgu cari tadi kawan awak nak tadi. Dalam tajuk. Lebih dari kotak tu ke? Ini cukup. Okey, kawan yang dah siap boleh coba juga kawan lain. Okey, dah semua dah siap kan? Okey. Sekarang awak dah baca betul teks kehidupan di desa tu? Betul? Okey, dapat tak nilai kat dalam tu? Apa yang nilai yang awak boleh ambil untuk awak serapkan dalam kehidupan awak? Macam mana teks tu cerita? Apa yang diceritakan dalam teks tu? Bagus, bekerjasama. Ikutlah awak kat sekolah ke, dekat rumah ke. Kalau kat rumah bekerjasama untuk membersihkan rumah kan? Bukannya tugas rumah saja kan? Okey, semua kena terlibat sekali bekerjasama. Okey, ada lagi yang nak bagi pandangan? Ada? Okey, wakil perempuan ada? Kalau tak ada nilai pun apa yang awak boleh kongsikan daripada teks tu? Apa yang teks tu ceritakan? Pasal kehidupan di desa. Macam mana kita ni hidup. Kita hidup di bandar. Okey, macam mana orang di desa tu, kehidupan dia macam mana? Jadi bila kita baca, kita dapat ilmu lah mengenai di kawasan kampung, di kawasan desa tu macam mana kehidupan dia. Okey. Okey, ada apa-apa soalan? Okey. Siapa boleh bagikan cikgu? Perempuan lah nak bagi tahu lagi. Aisyah, hari ni kita belajar jenis ganda-ganda dulu
separa dan perimbuhan. Okey, cikgu nak ambil lagi pula. Ayah Syafiq. Pemenang yang pertama kita. Okey, bagi contoh satu kata ganda separa. Okey, yang tu berimbuhan yang separa. Macam yang contoh mula cikgu bagi tahu tadi. Daun kata ganda penuh. Okey, kata ganda separa dia daun. Okey, kalau pohon-pohon pepohon. Okey, bagus. Lagi siapa lagi nak bagi contoh lagi kata ganda? Ikutlah berimbuhan pun boleh. Kata ganda. Jentik. Okey, bagus. Jentik. Jentik apa? Okey, dah tahu tadi? Berjalan-jalan. Okey, boleh nampak tak perbezaannya kata ganda separa dan kata ganda berimbuhan? Okey, senang je kan? Okey, cikgu nak ucapkan tahniah lah untuk semua. Okey, bagikan tepuk tangan untuk diri sendiri. Awak dah boleh menunjukkan kerukunan, kerjasama. Kreativitinya hebatlah untuk awak membuat aktiviti hari ini. Okey, cikgu sangat banggalah kalau kita buat latihan dan awak boleh jawab latihan. Okey, apa yang kita belajar dan boleh jawab, maksudnya berjayalah dalam aktiviti pembelajaran kita. Okey. Jadi hari ini kita dah mengenal pastilah kata ganda separa secara tepat. Jadi ini asas kepada peningkatan kemahiran berbahasa kita. Okey, boleh? Okey. Cikgu rasa kalau kita sampai sini saja, lagi pun masa dah habis. Okey, kedua. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Okey, sama-sama boleh duduk.